netizen-kan. Ya, Yang Berhormat, keluarkan dia. Ini bukan undang-undang Bentara. PAP. This is not Taman Medan, taman Ini ke belum? bukan perkara yang boleh digelak-gelak, Yang Berhormat Sekincan. Yang Berhormat urusan sudah habis ke tuanku. belum? Ini titah tuanku. Kalau serius. Bendara, sila keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan daripada Dewan ini pada hari ini. Dalam Dewan ini, kita dengar titah tuanku tentang isu larangan peternakan babi di negeri Selangor. Bahkan dalam muka surat 18, titah tuanku dengan jelas menyebut bahawa baru-baru ini Beta telah menitahkan agar ternakan babi tidak diadakan di negeri Selangor. Namun demikian, masih terdengar rungutan dari beberapa pihak yang seolah-olah tidak berpuas hati dan enggan untuk mematuhi titah Beta. Itu hari Isnin, waktu tuanku rasmikan Dewan. Hari Rabu, Yang Berhormat Seri Kembangan Bangun bangkit, kata saya duka cita dan isu ini telah dipolitikkan. Bangkit soal kesamarataan dalam perlembagaan. Ini yang dibangkitkan oleh Seri Kembangan. Okay. Sebab itu, bila Yang Berhormat Speaker tolak usul saya dan petik bahawa saya tidak menyatakan dengan jelas, adakah Yang Berhormat Speaker kurang faham usul yang saya hantar? Saya guna bahasa Melayu yang jelas dan terang lagi nyata apa isu yang nak dibincangkan. Apa yang diucapkan oleh Seri Kembangan adalah berkenaan peternakan babi. Titah tuanku sebut tentang peternakan babi. Takkan saya bincang pasal benda lain dalam usul ini. Jadi bagaimana speaker menggunakan kuasa speaker menolak usul ini dan memetik bahawa seolah-olah saya tidak menyatakan dengan jelas. Yang Berhormat Speaker kena faham, ucapan dibuat pada 22 hari bulan, 23 hari bulan pagi saya dah hantar usul. Yang Berhormat boleh cek dengan seusaha Dewan, adakah handset sudah siap pada ketika itu. Saya nak petik handset yang mana? Kalau saya petik video, Yang Berhormat akan kata saya petik video, sumber tak rasmi. Handset tak ada. Sebab itu kita nyatakan dengan jelas dalam usul ini bahawa perkara ini tentang isu peternakan babi. Dalam isu peternakan babi ini, titah tuanku dah sebut. Dalam muka surat 18, titah tuanku sebut benda ini. Yang Berhormat Seri Kembangan dalam pembahasan dia ulas benda ini. Pertama. Kedua, sehari lepas tu dia pertahankan kenyataan dia dalam media. Sebab itu, sebagai proses Yang Berhormat Speaker, saya sebagai ahli Dewan yang ada tanggungjawab, saya ambil ketetapan yang bertanggungjawab. Yang Berhormat, saya bawa usul rujuk pada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Bukannya saya buat keputusan. Saya pun tak pasti adakah kenyataan dia itu ingkar atau dahaka pada tuanku. Boleh tutup. Sebab itu saya minta speaker, speaker tarik balik keputusan pagi tadi, terima usul yang saya bawa. Adakah yang sudah habis? Dan Yang Berhormat sudah habis ke belum? Yang Berhormat, Yang Berhormat, Taman Medan sudah habis ke belum? This is not Taman Medan sudah habis ke belum? Ini bukan perkara yang boleh digelak-gelak, Yang Berhormat Sekincan. Ini Yang Berhormat sudah habis ke belum? Ini titah tuanku. Kalau kerajaan negeri Yang Berhormat sudah habis ke belum? Yang Berhormat sila bertutur dalam bahasa Melayu. Yang Berhormat habiskan ayat yang terakhir. Taman Medan duduk. Taman Medan sila duduk. Sila duduk. Taman Medan sila duduk. Sila duduk. Itu dalam usul itu saya sebut bahawa Dewan ini juga menegaskan bahawa sebarang cubaan untuk menormalisasikan atau mempertikaikan perkara yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab, berpotensi mencetuskan ketegangan masyarakat serta mencela keharmonian negeri sesuai dengan peraturan tetap 3610. Kalau saya nak baca 3610, sebab Yang Berhormat Speaker kata saya tak jelaskan. Yang Berhormat duduk. 3610 Yang Berhormat duduk. Saya akan memberi penjelasan. Saya boleh baca. Saya ingin bertanya. Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat sila duduk. 3610. Yang Berhormat duduk ke tidak? Belum habis. Sudah habis. Cukup di situ. 3610. Cukup di situ. Yang Berhormat, masa sudah sampai. Sekarang bukan zaman waktu untuk berbahas. Bendara, sila keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan daripada Dewan ini pada hari ini. Keluar. Taman Medan keluar. Taman Medan telah membasuhkan masa 10 minit. Keluar. Taman Medan keluar. Keluarkan Taman Medan. Keluar daripada Dewan besok dan lusa. Keluarkan. Keluarkan Taman Medan, sila keluar. Saya bawa usul ini kerana nak pertahankan. Yang Berhormat, Taman Medan pernah menjadi adun Turut Bengkal di Pulau Pinang. Pernah menjadi adun Tan Esko. Sekarang adun yang ketiga. Apakah perangai ini benar? Adakah perangai ini diizinkan? Ya, Yang Berhormat, keluarkan dia. Ini bukan undang-undang PAP. Bendara, keluarkan dia. Keluarkan Taman Medan, keluar.
Pentara keluarkan Taman Medan. Taman Medan keluar. Taman Medan keluar. Taman Medan keluar. Keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan. Taman Medan keluar. Silakan keluar. Taman Medan. Taman Medan keluar. Taman Medan keluar. Taman Medan keluarkan. Taman Medan. Pentara sila keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan. Keluarkan. Pentara keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan. Taman Medan. Pentara keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluar. Taman Medan keluar. Keluarkan Taman Medan. Hari ini, besok dan lusa. Yang Muhammad Taman Medan keluar. Taman Medan keluar. Ya, pentara. 2-3 orang ni keluarkan Taman Medan. Taman Medan keluar. Keluarkan Yang Muhammad Taman Medan. Keluarkan dia. Keluarkan Taman Medan. Taman Medan keluar Dewan. Tidak ada hal yang lain. Taman Medan keluar Dewan. Yang lain semua duduk. Ya. Taman Medan keluar Dewan. Taman Medan keluar Hilan. Taman Medan keluar Dewan. Taman Medan keluar Dewan. Keluar juga. Penjelasan telah pun diberikan dengan secukup-cukupnya. Masa tidak boleh dibuangkan begitu saja. Taman Medan keluarkan. Taman Medan keluar. Keluarkan dia. Keluarkan Taman Medan. Keluar. Taman Medan keluar. Taman Medan keluar. Cukup. Penjelasan yang dikemukakan Teruskan Tanjung Sepat. tidak berasas, Teruskan Tanjung Sepat. Tanjung Sepat, sila teruskan. Bagaimana seorang yang telah mengeluarkan Silakan. kata-kata hina raja-raja Ya. Melayu yang Teruskan. Tanjung Sepat teruskan. Keputusan telah pun dilakukan. Hulu Kelang duduk. Tanjung Sepat sila teruskan. adalah Hansard. Tanjung Sepat sila teruskan. Adalah aktif bagi ahli yang tidak berucap sila ikut Muhammad, urutan. Speaker, Tak perlu saya ucap nak panjang-panjang. rekod dalam handset. Tak perlu tengkil. Tak perlu